ada lagi satu budak, dia angkat pelikat masa Azam Baki bercakap, dia protes. Saya actually saya salute dia. Saya betul-betul salute dia. Kerana Tapi balik pada isu yang sebenar, keberanian mereka. Ada orang nampak ini sebagai satu keberanian, satu langkah yang heroik. Ada orang nampak ini sebagai satu keadaan anak muda yang kurang ajar, yang tak beradab, bising-bising dalam majlis orang dan sebagainya. Orang bincangkan patut atau tak patut apa mereka buat. Orang tak bincangkan isu yang lebih kritikal, isu yang sebenar, apa yang mereka buat tu sebenarnya. Mereka buat tu untuk desak supaya Azam Baki ditangkap. Jadi orang kena tanya soalan, kenapa Azam Baki kena ditangkap? Jadi barulah dia akan bawa pada persoalan-persoalan tentang yang terkininya, tentang isu saham, pemilikan saham yang begitu tinggi. Isu ini orang tak sebut. Isu ini orang tak cakap tentang pemilikan saham yang begitu dahsyat oleh seorang yang duduk di kerusi untuk membanteras rasuah. Orang tak cerita benda ni. Kita tubuhkan, kerajaan tubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk menyiasat benda ni. Report direct pada Perdana Menteri. Saya rasa dah berminggu-minggu jawatan kuasa ni berlangsung. Saudara ada dapat apa-apa info, maklumat tentang jawatan kuasa ni? Ada berita terkini ke? saya rasa kalau ada berita terkini macam itu, ada RCI, saya ingat insiden hari itu tidak berlaku. Betul. Kerana dia sudah tutup itu. Budak ini nama dia Hamdi Nordin. Saiz budak itu kecil tau, macam ada Majid jugalah dulu. Saiz kecil, Liga Mahasiswa, aktivis Liga Mahasiswa Malaysia. Saya actually saya salute dia. Saya betul-betul salute dia kerana dalam satu keadaan di mana Azam Baki macam kebal sangatlah. Azam Baki tak boleh sentuh dia. Kerajaan pun takut nak buat RCI. Apa-apa ini tiba-tiba satu budak. Dan sekarang diberitakan setiap program Azam Baki selepas ini ada satu tim. Tim itu akan jaga pintu depan, pintu belakang semua. Masih nak jaga Azam Baki lah. Tapi masalah kita adalah isu kebenaran ini tak keluar. So saya ingat saya nak salute pada 3 yang kena tahan hari itu. Saya respect lah anak muda ini. Daripada Liga Anak Muda, daripada Mandiri, kita ucapkan tahniah kita, salute kita, solidariti kita bersama dengan mereka. Dan kita harap tindakan itu bukan setakat terhenti di situ, tapi kita semua pun boleh menyokong untuk sama-sama